Assalamualaikum dan selamat datang ke Akademi TVET Termaju. Pada hari ini, aktiviti Go Green dianjurkan oleh peringkat Akademi TVET. Kita membangunkan sistem hidroponik suria, di mana sistem hidroponik yang kita bangunkan ini mempunyai mesra alam dan merupakan sistem yang off-grid daripada sistem elektrikal yang kita ada pada bangunan. Maksudnya di sini, sistem yang kita bangunkan ni melibatkan penggunaan cahaya matahari untuk menjanakan tenaga pump untuk lalui sistem hidroponik yang kita hasilkan. Dan untuk makluman, aktiviti Go Green di peringkat TVET ni melibatkan aplikasi kos yang sangat minimum, di mana kita menggunakan pakai barang-barang terbuang untuk bangunkan bumbung untuk struktur besi. Dan sistem hidroponik ini merupakan sumbangan awam daripada individu staf Akademi TVET sendiri. Selalunya harga melibatkan melebihi 300 ke 400 kita dapat percuma. And then sistem off-grid kita, sistem solar off-grid menggunakan cahaya solar, merupakan sistem modular. Sistem modular ini bermaksud sistem kita lakukan untuk menjana tenaga pada pump untuk lalui sistem perairan sini. Pada waktu yang sama, pihak Akademi TVET menggunakan kemahiran teknikal kami menjadikan sistem ini boleh diubah untuk siri pembelajaran di luar sistem hidroponik yang sedia ada. Impak projek hidroponik suria: 1. Memudahkan proses kita semula. Kedua, kami membina budaya hijau di kalangan pelajar dan staf. Sustainable Development Goal yang dicapai melalui projek ini: SDG 2, Zero Hunger; SDG 9, Industry Innovation; SDG 12, Responsible Consumption and Production; dan SDG 13, Climax Impact. Jadi diharap sistem Go Green ini menjadi satu model contoh untuk kita meningkatkan idea inovasi di peringkat universiti. Sekarang berada di sudut EXA dan Go Green Akademi Pusat TVET. Di sini kita paparkan maklumat-maklumat aktiviti EXA di kawasan Akademi TVET di UMPSA di Teaching Factory. Jadi di sini semua maklumat berkenaan dengan aktiviti 5S ataupun EXA kita dipaparkan, di mana projek sebelum ini kita merupakan satu projek trolley untuk dibuatkan satu projek inovasi Go Green, di mana implementasi kosnya melibatkan perkhidmatan sebanyak RM490. Untuk projek tahun ini, pihak Akademi TVET EXA membangunkan satu sistem hidroponik suria, di mana melibatkan aplikasi kos yang minimum tidak melebihi RM1,000, di mana kita menggunakan pakai kemudahan aset ataupun bahan habis guna yang sedia ada, di samping membangunkan sistem yang boleh digunakan pakai pada pembelajaran dan pelajaran yang lain. Untuk sudut kita sebelah TVET, kita orang menyediakan di sudut kawasan di mana pembuangan bahan kita semula. Dalam usaha memperkasakan EXA di Akademi TVET Termaju, unit EXA TVET telah melaksanakan pelbagai langkah dan aktiviti bagi memupuk pembudayaan EXA. Inisiatif yang dijalankan termasuk aktiviti EXA Kendiri, lawatan penanda aras EXA dan KKP di Unit 10, audit dalaman EXA, siri mesyuarat EXA, audit EXA peringkat universiti, dan projek Go Green iaitu hidroponik suria. Diharap amalan 5S dan EXA ini mendapat bentuk budaya kerja yang selamat, cekap dan sistematik dalam kalangan staf serta pelajar di kilang pembelajaran kami. Terima kasih.